Kali ni sedikit perkongsian tentang silver pula. Silver ni sesuai untuk mereka yang sudah berada di tahap advance. Kurang-kurangnya sudah ada simpanan emas sekitar 100 gram macam ni. Bila sudah ada asas emas, barulah sesuai untuk anda mulakan simpan silver, contohnya 250 gram. Sebab apa? Guru emas saya selalu sarankan nisbah simpan silver dan juga emas ni sekitar 30, nisbah 70 sahaja. Selain tu, silver ni dia ada kecairan yang rendah. Maksudnya, agak susah untuk dicairkan dan susah untuk dijual semula dengan cepat. Dekat Malaysia ni, memang sangat sedikit kedai emas yang beli silver. Cuba anda try test. Antara yang menerima jualan balik ialah Public Gold. Dan tidak ada mana-mana Ar-Rahnu yang menerima silver sebagai barang gadaian. Kecuali Ar-Rahnu KDE di bawah Public Gold. Jadi, dari sudut kecairan, silver jauh lebih rendah berbanding emas. Sebab itu, untuk yang baru mau bermula, lebih baik utamakan simpan emas dulu. Mau mula tabungan emas rendah RM100 dan tiada komitmen bulanan, anda isi beg biru di bawah. Saya bantu, moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.